Sekarang kami berada di SMDK Pulau Sebang bersempena Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar SPM 2024. Perkenalkan diri dan keputusan SPM awak. Boleh. Nama saya Melvin Lim Jale. Keputusan saya sekarang dah dapat 6A. Okey. Apakah rutin belajar harian awak semasa SPM? Rutin belajar semasa SPM? Ya. Apa yang awak lakukan? Taklah susah sangat. Cuma belajar saja, berusaha. Lepas tu ambillah rehat kalau perlu. Jangan paksa kamu study hard. Okey. Akhir sekali, ada tak apa-apa kata-kata untuk junior-junior yang nak berjaya macam awak? Berjaya macam awak. Saya tak nak kamu semua berjaya macam saya. Saya nak kamu semua lebih berjaya dengan saya, kepada saya. Okey, terima kasih. Okey. Bolehkah perkenalkan diri dan keputusan SPM awak? Halo, saya Ronald Raj, adalah kisah Kania. Saya dapat 8A dan 1B+. Subjek mana yang paling mencabar dan bagaimana awak Mungkin kimia atau MS kot. bagaimana awak kekal semangat dalam fokus dalam pelajaran? Selalunya saya bersemangat sebab saya boleh nampak saya punya progres dalam setiap ujian saya. Saya boleh nampak lah boleh dari C ke B+ ke tu, dan lepas semangat dah. Itu je. Terima kasih. Okay, thank you. Apakah perasaan awak apabila mendapat bolehkah perkenalkan diri dan keputusan SPM awak? Nama Muhammad Joakim bin Malik, keputusan 6E. Nama Ayu Adira, keputusan 7A. Subjek manakah yang paling mencabar? For me, biology sebab dia banyak benda nak kena hafal. Sekali ada kata-kata semangat untuk junior-junior yang nak berjaya juga? Rajinkan belajar, jangan malas. Percaya pada rezeki Tuhan. Jangan lupa restu family tu penting. Restu cikgu. Cikgu kepada pelajar yang akan ambil SPM tahun ni. Harapan saya untuk pelajar yang bakal mengambil SPM tahun ni adalah harapan saya mereka akan lulus dengan cemerlang, meningkatkan peratus sekolah dan juga terutama sekali bahasa Melayu. Kita nak semua pelajar kita dapat sijil, terutamanya pelajar tingkatan 5 lah. Baik, itu saja. Okay, terima kasih cikgu. Nak bagi cikgu, saya nak tanya cikgu beberapa soalan. Okey. Apakah perasaan cikgu melihat kejayaan pelajar-pelajar SPM tahun ini? Okey, batch kali ni saya rasa berbangga lah sebab tak expect ramai yang agak meningkat, banyak peningkatan daripada semasa percubaan. So most of it from their effort also lah. Okay. Apakah cabaran utama cikgu semasa membimbing pelajar batch ini? Semasa cabaran tak ada cabaran lah, saya rasa biasa je. Okey je. Okey, terima kasih cikgu.